Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dalam rancangan resepi Mak Asih. Hari ni makanan ringkas je. Makanannya omping kelapa dengan gula anau. Mula-mula aku dah ambil ni. Dia omping kelapa ni rasa ada yang tak pernah makan. Ada yang dah lama makan ni. Orang lama-lama yang tahu makanan ni kan. Rasa susah nak dikhabar. Memang unik lah. Kelapa kita ambil dulu. Jangan tua pun lah, jangan muda sampai lombik pun lah. Omping ni pakai padi muda. Digoreng dulu kan, digoreng baru dikotuk, diompingkan. Ni amak boleh dekat pasar tani ni, rasa daripada Kodah. Kat kampung dah tak ada, tapi yang gitu tak jumpa pula kan. Kan dia nak goreng lah. Nak kuku tangan. Tu boleh tu. Nio tu saya elok kita kuku. Baru tak kono, dia kasar-kasar sikit, tapi tu tak kono lah kau tempurung tu kan, tak adalah hitam-hitam. Tapi kau ada lah kuku Nio ni kan. Mai dah tak ada kuku Nio ni, macam mana nak buat kan? Hari tu abah masuk wad lagi. Ni selingan ni. Somput apa lagi kan. Ingat kau sakit jantung. Alhamdulillah dah sihat dah sikit sekarang. Dah togap sikit lah. Naik? Naik ke? Omping tadi kita goreng tanpa minyak sekejap biar dia garing. Asal lebih pasal dia gondang je kan? Gondang bertumbuk. Adi dia gondang. Dia tumbuk. Jadi omping tu agak. Sampai bila ke? Sampai. Dia biar putih ke? Tak, dia putih. Dia tak boleh makan. Rambut. Kasar, dah lama ada dia nyebut lagi tu. Tolak anak ni. Bagilah uban dia tu. Apa boleh tu bulan no tik. Cakap pun gitu. Dia tak. Apa boleh. RM5 kat ni. Mahal pula Sebab tu. RM1. Murid tu sana sini ya. Bali ya ni. Pakai Kodah ke banyak. Okey. Kita iri gula anau halus-halus. Lepas tu kita campurkan dengan omping tadi dengan Nio yang kita parut tadi. Yang kita kukus. Kukus Nio. Kesudunya. Itu dalam ni tu korek tak jadi. Pula hari tu lah Mi. Buat air. Boleh pula jadi korek pula. Jadi hidup dalam kulit tu. Dah. Ni mah nak dapat air. Tu deh. Rasa memang unik. Dia kena kunyah slow-slow kan, rosit slow-slow, dapatkan tekstur yang berbeza. Walaupun korek, abah rumah makan omping ni kunyah pelan-pelan kan. Dia ada mani kan. Tapi nak dibayangkan, cubalah kan. Memang unik. Okey, jumpa lagi. Ini dia rutin harian ni, sebulan sekali akan berkhidmat sebagai tukang cukur kepala abah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye. Ini bola, mesin dulu. Aduh. Kau tak
30,000. 30,000, 30,000. Orang tu pasal macam itu. Kalau dia bukan ya, tak ada langsung dulu.